Jumpa lagi kita Samsing Sabahan di Semenanjung. Apa kabar? Apa cerita hidup? Macam mana? Macam mana hidup? Okey. Aku sudah nampak videomu. Kau nak payah jelaskan sama aku. Diorang ni sudah nampak. Diorang sudah nampak. Itu pun sudah nampak video. Kau cakap, diorang tak kenal aku siapa. Ini nih kalau di Sabah nih. Lama sudah ni kau cakap. Jadi bila orang melawan, baru kau tahu gari kau. Sama-sama orang Sabah. Dua-dua orang susah. Kerja di kilang basic 1.700. Dua-dua mau kasih tengok siapa yang hebat antara diorang. Apa jadi? Kalau di kampung, kau tak tahu aku di kampung macam mana. Kau tak tahu aku di kampung macam mana. Itu cita-citamu. Di kampung dulu pun kau bukan siapa-siapa. Di sekolah pun kau bukan siapa-siapa. Di luar sekolah kau bukan siapa-siapa. Di kampung pun kau disuruh beli rokok siap. Sekarang sampai sini, kau mau cover-cover, kau mau buat cerita, kau rasa kau boleh. Alas-las, tersijuk kau balik. Ini melibatkan hati, brother. Hati. Kalau hatimu memang begitu juga dari dulu, berani time ramai, ada backup kau berani, tetap begitu juga. Kau mesti buat latih tubi, pumping 3.000 kali setiap hari, baru dah hati itu berubah. Kalau kau memang dari dulu begitu juga perangaimu, begitulah kau. Sakit kan? Nak tumbuk di mulut? Mana kau punya kampung? Kalau di kampung mana? Bakakai kan? Sudahlah. Malu sikit. Tengok cermin, malu sikit. Kau pergi exercise ke, buat badan ke, training betul-betul ke, tinju apa semua, ikut tournament. Boleh buat duit. Kau gaduh-gaduh di luar. Sama-sama juga basic 1.7. Lepas tu bergaduh lagi kamu.